Manusia sering menyangka orang yang paling kuat ialah orang yang paling lantang bersuara, paling cepat bertindak dan paling berani melawan. Tetapi, dalam ilmu lama orang Melayu, kekuatan sebenar tidak pernah ditunjukkan dengan kebisingan. Ia ditunjukkan melalui ketenangan. Tahap tertinggi pola fikir bukan marah, bukan mempertahankan diri dan bukan juga memenangi perdebatan. Tahap tertinggi pola fikir adalah natural. Natural bukan bererti tidak peduli. Natural bukan bererti pasrah. Natural ialah keadaan jiwa yang sudah faham permainan dunia. Orang yang natural bukan tidak merasa, tetapi dia tidak dikuasai oleh perasaan. Dalam falsafah orang Melayu lama, hidup ini sentiasa bergerak antara dua kutub, panas dan sejuk, marah dan sabar, berani dan berhati-hati. Orang yang matang tidak memilih satu kutub secara melulu. Dia berdiri di tengah, di situlah lahirnya hikmah. Sebab itu, orang Melayu lama berkata, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Tenang itu bukan kosong, tenang itu berisi. Orang yang belum matang fikirannya mudah terpancing. Sedikit kata, hatinya terganggu. Sedikit provokasi, egonya bangkit. Tetapi, orang yang sudah natural, dia melihat dahulu sebelum menilai. Dia mendengar dahulu sebelum menjawab. Kerana dia tahu, setiap reaksi adalah pintu dan tidak semua pintu perlu dibuka. Dalam adat Melayu lama, orang yang terlalu cepat menjawab dianggap bocor maruah. Orang yang terlalu cepat bertindak dianggap bocor tenaga. Maka, orang berilmu belajar untuk menahan, bukan kerana takut, tetapi kerana dia tahu, diam juga satu bentuk kuasa. Natural adalah tahap seseorang sudah melihat bagaimana manusia berubah mengikut kepentingan. Hari ini dipuja, esok dilupakan. Hari ini dijatuhkan, esok diminta pertolongan. Bila seseorang sudah memahami kitaran ini, emosinya tidak lagi bermain dari permukaan. Dia tenang, dia berhati-hati, dia tidak tergesa. Dalam sejarah Empayar Melayu, raja yang paling disegani bukan yang paling garang. Pembesar yang paling ditakuti bukan yang paling banyak bercakap, tetapi yang sukar dibaca, yang wajahnya tidak bocor niat, yang langkahnya tidak didahului emosi. Empayar tidak runtuh kerana kekurangan senjata. Ia runtuh apabila emosi mengalahkan akal, ego mengatasi hikmah dan reaksi mendahului perancangan. Empayar dibina oleh manusia yang natural dalam jiwa, tajam dalam fikiran. Natural bukan bermakna kau tidak bertindak. Natural bermakna kau memilih bila untuk bertindak. Kerana tidak semua pertempuran perlu dimenangi dengan tangan. Ada yang dimenangi dengan membiarkan masa memakan lawan itu sendiri. Jika suatu hari kau melihat seseorang yang tidak lagi mudah marah, tidak lagi sibuk mempertahankan ego dan tidak lagi tergesa menjawab, jangan cepat menganggap dia kalah. Mungkin dia sudah sampai ke tahap tertinggi pola fikir, natural. Inilah rahsia lama orang Melayu, diam bukan kosong, tenang bukan lemah dan natural bukan kalah. Ia tanda seseorang sudah memahami dunia tanpa perlu melawannya. Jika anda mahu lebih banyak pendedahan seperti ini, tekan subscribe, aktifkan loceng dan kongsikan warisan ini kepada generasi sekarang dan generasi yang datang. Kerana bangsa yang lupa asal-usulnya akan hilang arah, tetapi bangsa yang mengenal akarnya akan bangkit semula.